Saya nak minta mak ayah saya masuk Islam lah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita akan pergi ke Gombak, ke perkampungan rumah orang asli. Kita nak tengok siapa yang bawa kita umrah lah. Dekat sini orang Islam ramai ke? Yang profesional. Nama saya Sarul Asri, saya berumur 23 tahun. Sekarang saya bekerja di Jabatan Budi Wasilah Seluruh Mastap tu. Jadi pindah Kelantan tu Kelantan juga. Dalam ikut environment sana okey sebab dia masa Islamic sikit selalu ada kelas ikro apa semua saya ikut. Lama-lama tu dapat lah hidayah ke macam mana dan alhamdulillah lah keluarga saya support lah dari segi tajwid solat apa semua puasa. Syarul, cita-cita apa? Saya akan bagi ilmu lah, sampaikan kepada masyarakat tentang agama kita, jaga amalan tersebut tu lah. Satu hari nanti dia jadi pendakwah dekat kampung ni. Teringin nak pergi Mekah. Teringin sangat melihatlah suasana tempat Nabi kita. Macam mana Syarul boleh dapat register link ni? Syarul tengok dari mana? Mak saya dia share dia Ustaz apa? Orang Syamno Kita nak tawarkan Syarul untuk pergi ke umrah bersama ikhlas.com secara percuma. Dan juga Syarul boleh pilih salah seorang memang nak sangat Syarul bawa. Cik okey boleh InsyaAllah apa-apa insyaAllah. Terima kasih. Satu pilihan ni. Ya. Tahniah Syarul, awak terpilih untuk pergi ke umrah secara percuma bersama dengan makcik. Kita nak tanya, ada tak macam mualaf yang macam Syarul juga? Ada. Assalamualaikum. Apa khabar? Allah kawai. Kawan Syarul ke? Kawan Syarul. Mak ayah tak Islam. Saya seorang je yang Islam. Tu masuk Islam Umur 21. Jom kita duduk situ sekejap. Kita sama-sama. Ya? Sebelum ni Negeri Sembilan kampung. Islam. Datang sini baru masuk Islam. Masa tu saya kena gangguan lah, gangguan hantu. Dalam saya kena gangguan mistik tu, hati saya duk sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya macam shock, terkejut. Kenapa boleh berlaku kenapa macam tu? hantu ni boleh takut dengan nama Allahu Akbar? Lepas tu kat situ saya detik satu niat. Ya Allah, kalau betul engkau Tuhan semesta ini, kau panjangkanlah umur aku sampai aku masuk Islam. Saya nak minta mak ayah saya masuk Islam lah. Kalau ikhlas.com nak bagi pergi umrah tak pergi? Saya rasa terkejut, happy. Saya tak sampai 10 tahun jadi Islam, jadi tetamu Allah. Semoga ikhlas.com sentiasa maju ke hadapan kerana melestarikan niat amalan mulia ni.